Okey geng, pasang starter. Okey, starter tak ada gasket apa masuk je. Dan tak ada makin apa-apa, pasang je. Ni. Macam tu. Okey. Eh. Okey, yang satu ribut ni dia ada ni, ada nak ni. Nak sekali dengan wasil lock. Duduk sini. Sini. Yang saya ikat dengan 32 mm 32 ke 33. Okey. Okey, yang kawan ni saya letak aja dulu ni, tak sembuh ya. Tak tahu nak sembuh apa ni. Nak fikir. Okey. Sekarang saya nak pasang ni ya. Pasang itik. Okey. Buka dulu. Pasang sikit. Tak boleh gang. Nak gam pun boleh je, tapi saya tak gam lah sini. Pasang aku ada detik. Okey, yang ni itik sembuh tak habis je, tahu tak hilang. Okey. Ni duduk sini ya. Sini. Main spray saja ni. Okay, ada orangnya dah ni. Saya pasang dulu. Ni dia punya orang. Yang saya dah pasang saya gan sikit Kenapa ni nampak orang tu tak payah look dah. Tanya kat kedai spare part. Kau tanya tapi tak ada orang macam ni. Paksalah pakai juga yang lama. Okey. Usah je datang, pastikan cuci ni kan. Okey, tak gam gas ni tak gam. Okey. Okey, ni dia punya nak Okey, okey. Sini satu. Untuk pepang. Pastikan yang hilang ni. Pastikan ada lah. Yang saya ikat dengan 20 mm. Tak silang Okey. Okey, pasal pepang pula. Yang ni mana-mana pun boleh sama yang ni. Dia punya gasket plastik ni tebal dekat sini ada pasang macam ni ni kat plate ni atas. Tapi yang salahnya masa saya buka itu tak pasang gasket gasket macam ni ketah ni tak ada. Dia pakai gam je. Tapi kalau dalam stok overhaul gasket ni ada dua ni. Ingat ya ngam dengan dia sini satu, belakang satu lah. Yang ni untuk kat housing termestak dan satu lagi kat mana tah ni, satu lagi ni. Yang sini tak muat. Kat ngam sini.
kena buat sikit lain ni. Aduh. Okey. Tapi masalah dia luah lubang luah lubang. Dan kat sini dia tak pelik. Patutnya kena pelik kan. Kalau ikut kena pelik kat sini ni. Macam ni. Macam ni. Sini pun sangkut lah. Macam ni. Macam ni je lah. Tapi besar kan. Pelik apa Kalau nak pasang kena ni. Kalau tebal-tebal takut juga kan. Takut start ni tak ni. Tak rapat dengan bukan tak rapat, takut jauh dengan ni. Dia tekan ni kan. Tekan. Bila kata pasang kita rapat sebab tak ada tekanan lagi. Macam ni sudah. Nak pasang letak ni. Kalau tengok mana bentuk dia ni sama lah. Dia panjang sikit, bola panjang. Kalau yang ni bola kan. Saya pasang saya nak potong sikit atau sini potong sikit. Nak bagi dia masuk sini. Sekarang sangkut sini. Aduh. Potong sikit. Okey. Potong macam ni. Memang saya nyik sikit. Aduh. Ya. Saya nyik sikit. Macam ni. Okey, saya kagam dulu lah. Kagam sikit Nipis-nipis lah. Okey kan, pertama ni saya dagangkan sebelah sana. Okey, lepas tu dagang sini. Okey, lepas tu kan ni kat sebelah. Macam ni. Okey. Lepas tu satu lagi gang sini kat sini Okey, last. Ini ikat dengan 20 mm juga Okey kan, biasa saya pegang saya tak ikat tu kan, tunggu elok tu. Tunggu macam dia macam apa ni? Macam dia nak keras dan nak keras sikit. Maka kita pegang tu pakai ketat terus nak ataupun tak macam tu, saya tak nak. Saya buat macam tu kan. Saya tunggu dulu, tunggu dia nak kering sikit. Okey, tapi jangan kering sangat. Nak kering, nak keras macam tu. Biasa saya buat macam tu, tak pernah kering apa-apa pun. Tak lama tunggu yang dalam tu, tunggu dalam 10 minit je. Biasa saya buat kalau biasa kalau macam buat saya buat tak terus ketat kena tahan kan, tak ada bocor, tak leaking. InsyaAllah. Okey, tunggu ya 10 minit je. Sama je tok dengan ikat intik 19 ke 20 ke. Sikit-sikit Okey. Okey, pasang dulu Ya, duduk sini. Okay, lepas tu saya akan pasang ingat nak pasang Ezra, pasang ni lah, pasang termostat. Okey, ni termostat beli online beli online ni murah lah sikit. Kalau nak cepat ajang tak boleh kalau nak lambat dalam masalah lambat boleh beli online. Tiga 32 pula dah. 82 darjah Celsius.
Ketika pasang tu, lubang ni, tu atas duduk atas macam ni. Lubang ni pula dah. Ni. Okey. Ni housing. Bunga masuk. Okey, cantik. Okey, cantik. Lubang ni. Kenapa selalu lubang? Okey. Apa tak apa ni? Sudah macam ni ke? Pasal aduh, sebab kereta ni dah buka memang tak pakai tu mesti tak. Macam ni ke? Tak logik macam tak duduk dalam sarang dia. Aish. Macam mana ni? Apa ni Kalau gas sikit. Gas sikit dia ngam-ngam. Dah sikit. Macam mana ni? Okay, saya dah try pasang siap ketat dah ni. Tengok buka. Try pasang dulu. Pasal dah betul dah beli. Sama start ni untuk kancing 850. Try tak apa. Duduk kat sini dah. Bukan kena turunkan anjing. Kalau salah nak buka balik kan. Okey. Habis dia ni. Tengok macam mana lepas ni.